Hari ni kita ada misi nak cari kunafa paling sedap. Seluruh Malaysia saya cari, akhirnya jumpa juga. Kali ni tak jauh sangat, dekat Bandar Jetih Terengganu je. Sebelum tu korang tolong saya like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Sekarang ni saya berada di dataran Jetih sebab sekarang ni tengah berlangsung event food festival. Nama event kali ni Pasar Muda Mudi. Ada bermacam-macam jenis makanan-makanan viral yang best, confirm sedap-sedap semua. Memang banyak sangat, saya pun tak tahu nak pilih yang mana satu. Tapi saya tertarik dengan satu gerai ni sebab ramai sangat orang beratur. Sekarang ni jom kita tengok. Nama dia Chef Takoguchi. Nampak macam gerai takoyaki, tapi panjang sangat orang beratur tadi. Rupa-rupanya semua orang ni tengah tunggu kunafa yang tengah viral sekarang ni. Jadinya sekarang ni saya nak cuba juga. Saya ambil kunafa lumuk crunchy, kunafa red velvet cheese crunchy, and lepas tu ada juga kunafa coklat. Tanpa buang masa, jom kita rasa. First kali kunafa lumuk crunchy. Wah, memang penuh melimpah ruah dia punya cheese. And dalam dia ada cheese mozzarella, boleh tarik-tarik lagi. Manis-manis berlemak. Rasa macam dia tu memang balance. Nikmat betul waktu gigit ni. Next pula kita ada red velvet cheese crunchy. Yang ni yang paling best seller dekat sini. Waktu gigit ni memang menari-nari dalam mulut saya. Kunafa dekat bawah ni, dia punya crunchy smooth je bila masuk mulut. And yang ni pula preserve kunafa coklat. Untuk korang yang mana tak sempat datang dekat JT 21 hingga 26 Mei ni, boleh cari dia orang dekat next event My Day Mall Bukan Badok 29 Mei ni hingga 3 Jun. Nasihat saya pergilah awal-awal sebab orang selalu ramai dekat sini. Next, selain tu kat sini juga ada takoyaki. Tengok dia punya sotong memang tak kedekut, memang melimpah ruah diletak. Bukan tu je guys, dia punya topping pun lagilah dahsyat. Tengoklah berapa banyak dia bagi ikan ni. Bukan sebab rekod dia letak banyak-banyak, tapi memang asal je jual macam ni. Asal muasal dia famous pun sebab dia punya takoyaki ni. Rasa mungkin sebab dia punya portion, sos dia sedap, lepas tu isi takoyaki memang banyak. Jadi orang yang dapat ni memang puas hati. And dekat sini yang specialnya lagi ada juga shawarma. Setakat ni ada dua jenis, shawarma ayam dan shawarma daging. Yang ni mesti korang terkejut kalau tengok dia punya portion daging. Nah guys, waktu ni saya terfikir macam manalah dia ni nak gulung. Memang padat penuh, lepas tu sayur-sayur dia pun tak kedekut juga. Tapi waktu dapat tu memang cantik tergulung macam ni. Dan first time saya tak rasa macam makan shawarma. Rasa dia ni macam daging je semua. Sedap-sedap, basah-basah berlemak sebab dia punya sos. Yang ni pula kita nak rasa dia punya shawarma ayam pun sama juga, penuh dengan isi ayam. Serius guys, rempah ayam dia ni sedap. Jadi korang jangan lupa datang di event ni, rasa sendiri makanan dari Chef Takoguchi. Let's go.